Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tajuk tu bersyukur. Tapi saya fikir saya ni 27 tahun dah berguluman dengan asli. Jadi kalau saya tak cerita pasal orang asli rasa Masalah. ramai tak tahu. Jadi saya pasal bersyukur ni, saya tengok siapa orang asli ni memang macam kat Selangor, Selangor pun sama lah, macam kerajaan apa, nikmat dia banyak sangat. Macam kat Kelantan yang saya sekarang lah, contoh esok saya ada kelas di Puspro. Dia ada seminggu sekali, hari Jumaat tu dia ada kelas. Dia mahir bayar, makan pagi, rehat, kuih pula, tengah hari makan. Duit boleh lagi RM30. Mana saya duduk kaki, dia orang tak cukup. Kadang-kadang makan, bagi, dia ambil banyak, bagi. Dia kebanyakan yang ustaz-ustaz pergi mengajar, memang kawan-kawan saya lah. Dia mengajar pak, semayang apa. Tapi kadang-kadang dia worry juga orang asli. Tapi saya tekankan bersyukur lah. Saya mula dengan apa, pagi ni apa contohnya? Kita kena bersyukur sebab apa? Hanya sama-sama. Kita boleh nyawa ustaz, dapat nyawa. Ya, awak bangun pagi dapat nyawa. Dia kata ada jiran saya stroke ustaz. Tu awak kena bersyukur. Kalau orang stroke, dia nak angkat kaki tak dapat. Jadi saya tekan untuk bersyukur tu pasal dia banyak nikmat. Contohnya kalau ada awak ada duit. Contoh dia menebak ke, biasa saya banyak mengajar kat Sungai Wajili tu. Kampus Sungai Wajili. Contoh dia dapat duit, kata kalau awak dapat duit, awak belanja lah kawan. Allah bagi tahu dah. Kalau awak syukur dengan nikmat, Allah akan tambah nikmat awak. Orang asli ni dia mentaliti dia rendah ustaz. Dia Islam tu. Dia Islam tu, tapi macam ustaz kap nak pergi mengajar memang tak patah. Pada saya ya. Jauh sangat. Jauh sangat. Contohnya habis masa. Contohnya itu ustaz cakap bersyukur saya belanja ni kita benar. Saya belanja kawan saya tengah hari kemarin ustaz. Saya tak balik rumah lagi, orang Melayu luar tu nak bunga kantan. Kalau boleh 1 buni je nak. Nanti kita cari rutan dekat raya pun. Bunga kantan mahal. Saya pergi 1 buni biasa awak jual apa? Saya jual 50 ustaz. RM50 1 buni. Habis tu dia bagi berapa kau? Dia bagi 100 ustaz. Jadi Melayu pun tu banyak lagi. Maknanya tu awak kena bersyukur. Saya baru belanja kau, betul ustaz cakap. Mana saya bagi contoh-contoh rekah macam tu je. Yang mudah-mudah. Dia nampak. Okey, mana masa pula habis. Ustaz Syah betul miskin dia. Sebab Ustaz Syah ni suka susah cakap. Saya rasa tekan tu lah. Sebelum orang nyanyi, saya nak nyanyi juga lah. Syukur, syukur ya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.